Hai korang, jumpa lagi kita hari ni. So, kali ni saya nak share korang biskut chocolate salted caramel. Biskut ni rasa manis, lemak kacang almond yang kita gunakan nanti dan sedikit masin daripada salted caramel spread yang akan kita gunakan. So, jom saya kongsikan. Pertama sekali, saya menggunakan 250 gram butter. Kalau korang nak guna pure butter, tak ada masalah dan biskut korang akan lagi sedap, okey? Kemudian saya masukkan 100 gram gula icing. Kalau korang nak ayak dulu boleh. Kalau korang tak nak ayak pun tak ada masalah. Kemudian kita gaul sehingga sebati. Bila dah sebati, saya masukkan 1 biji kuning telur, creamy vanilla dalam anggaran 1 tablespoon. Kemudian kita gaul lagi sehingga sebati. Kemudian saya masukkan 30 gram dark cocoa powder, 50 gram tepung jagung, setengah sudu baking powder dan setengah sudu soda bikarbonat. Kemudian kita gaul sehingga sebati. Kemudian saya tambahkan 200 gram tepung gandum dan kemudian kita akan gaul sehingga adunan kita ni sebati. Kemudian saya tambahkan dalam anggaran 1 tablespoon coklat emulko. Sepatutnya coklat emulko ni saya masukkan awal tadi tapi saya lupa. Tak apa, korang boleh je masukkan lambat kalau korang terlupa macam saya, okey? Kemudian kita gaul sehingga sebati. Bila dah sebati, saya masukkan 30 gram cornflake. Cornflake ni saya kisar kasar sahaja dan kemudian saya masukkan 50 gram almond nib. Almond nib ni kita bakar dahulu. Kalau korang suka kacang, korang boleh masukkan lebih almond nibs ni. Kemudian kita gaul sehingga sebati. Bila dah sebati, so saya masukkan dalam piping bag. So, kita dah boleh pipekan ikut besar mana yang kita nak dekat atas kita punya loyang pembakar ni, okey? Okey, bila dah siap, saya akan bakar dalam oven pada suhu 150 darjah Celsius selama 20 hingga 25 minit. Bila dah siap bakar, so saya terus pipekan ataupun dieselkan dengan salted caramel spread. Sorry lah, lighting time ni tak berapa membantu. Okey, bila dah siap, saya akan bakar pada suhu 150 darjah Celsius selama 5 minit. Okey korang, inilah hasilnya biskut coklat salted caramel kita. So korang jangan lupa mencuba, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum, bye.